pada hari ini dan hari-hari seterusnya, kita telah membuat perancangan-perancangan yang benar-benar orang kata apa boleh memastikan bahawa apa saja kita rancang pada waktu ini boleh kita capai. Di Jabatan Kebaikan Masyarakat, kita tentu sekali perlu berusaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kita. Dan setiap kali, saya ingat lagi tahun lepas, saya bercakap benda yang sama, iaitu kita kena berusaha untuk menambah baik perkhidmatan, mengeluarkan idea-idea baru untuk golongan sasar kita. Ini pada tahun ini cerita barulah autism pada tahun ini. Tetapi kita juga telah berjaya, saya ucapkan tahniah kepada bahagian PP yang kita telah berjaya pun menyiapkan bangunan baru kita untuk pusat autism. Tetapi bangunan itu sahaja tanpa pengisian tidak akan mempunyai apa-apa makna. Sebab itu kita kena berusaha dah sekarang ni, apa perancangan-perancangan kita. Dan kita merancang pula untuk projek-projek di Sabah dan di Sarawak untuk autism dan juga di Labuan. Itulah. Sebab itu saya harap semua kita di kalangan baik daripada negeri, baik daripada daerah dan sebagainya, kita berusaha untuk sama-sama menentukan hala tuju kita dan dengan iltizam yang tinggi untuk melaksanakan tugas kita.